Sawadika. Dah kenapa? Lina, Ya. tengok ni, duit saya tak ada duit. Tapi saya kan cuti bulan 12 ni. Saya nak pergi Hatnyai boleh? Ada tu korang buat package Hatnyai. Jangan beritahu bos pula saya datang ke kampung. Alah, kesian ni tak ada duit nak pergi berjalan juga. Ya, tengok ni kosong weh. Tapi jap. 1,000 je saya ada, boleh ke? Boleh Lah, sangat. tapi- Boleh je. Ya. Sebab sekarang ni Kamal Travel ada sediakan satu package Hatnyai murah je. Cukup lah untuk puteri bawah 1,000 ke kan. Sebab kat sini kita orang sediakan harga bermula 588 sahaja. 588. Ya, Tipu ni. Betul. Deposit pun mesti 500 kan, takkanlah 588 je. Salah, deposit bukan 500. Deposit hanya 100 sahaja. Lah, 100 je. 100 je. Lepas tu tambah lagi 488. Betul. So ada lagi baki kan Tapi 1,000. naik apa yang tak tahu nak naik apa sebab Untuk bos package. kita mesti tak bagi nak kita sewa. Tak apa. Dekat sini kita orang sediakan pengangkutan VIP, bas VIP je. Saya tahu pasal apa. Yang ada karaoke, yang boleh Betul. Lagi-lagi kalau pergi Hatnyai ni boleh just shopping sebab saya ada PS kat sana. Boleh, jangan risau. Banyak tempat ni. 3 tempat kita orang pergi untuk korang nak shopping. Macam puteri kan, ada 1,000 je kan, betul tak? Boleh pergi ke Makro Hatnyai. Nero Plaza. Betul. Floating market pun pergi juga. Pergi. Yang jual-jual kat atas boat tu kan. Betul. Cukup ni Cukup sangat. boleh lah macam tu. Ada tak package buy one free one ke? Kalau nak package buy one free one kan, puteri kena ajak ramai lagi. Baru dapat harga murah Betul. sikit ni. Sebab kita kat live hari tu. Korang cakap 550 kalau 15 orang pergi. Betul. Okay, so cukup lah saya nak ajak skater-skater saya 15 orang kan. Boleh lah. Okay. So macam mana kita nak, saya nak booking Jangan beritahu orang pula saya nak pergi ni. Kalau nak booking, tekan je nombor kat atas ni. Boleh. Nombor kat atas ni kita orang akan sediakan 3 nombor. So Cik Puteri WhatsApp je mana satu. Boleh? Okay. So itu korang. Kalau nak pergi Hatnyai, Kaimah Travel ada buat selama berapa hari? Selama